Assalamualaikum guys, kembali kita di Sport Edit Podcast untuk episod yang seterusnya. So, hari ini aku ada bawakan satu topik yang lain daripada episod-episod yang sebelumnya. Episod kali ini sangat-sangat best untuk aku lah. Tapi sebelum kita start episod kita, aku nak kenalkan dulu tetamu kita. Dia merupakan seorang event organizer. Dia merupakan technical director juga untuk event trail. Dan tak lain tak bukan Zulkafli bin Ramli. Ini dia. Bang, siap bang? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sihat. Bagi yang tak mengenal Abang Zulkafli, nak panggil apa bang? Zul. Bagi yang tak kenal Abang Zul, beliau merupakan organizer untuk Pahang Ultra, Selama Ultra. Dan apa lagi bang? Hidden Village Trail kita ada. Lepas tu kita ada The Golden Panoramic. Ini semua bawa event abang. Tak termasuk lagi event-event yang di mana abang ni participate as a technical team lah. Macam contohnya baling pun abang terlibat kan? Baling kita support as a runner jugalah. As a runner jugalah. Tapi ada setengah organizer panggil kita support sebagai CP lah. CP. Oh, checkpoint tu semua kan? Macam Merapu, Taman Negara Ultra, itu memang kita handle untuk CP lah. CP. Okay. Apa pun, sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okay, sebelum orang tanyalah kan, siapa abang ni apa semua kan, saya bagi ruang dan peluang untuk abang memperkenalkan diri abang dan cerita sikit abang punya background. Okay, first of all, terima kasih lah cepat jemput. Okay. Nak kata proper sangat tak juga kan? Okay. Kita santai bang. Okay, nama saya Zulkafli bin Ramli. Orang panggil Zul. Kalau dekat Sokmed tu Zul Ramli. Umur 44. Lahir 1981. Di Pahang. Membesar di Pahang. Sebagai anak Felda. Kerja civil engineer. Dalam masa yang sama, kita orang buat event lah. Event organizer as a team. Team The Bongcit. Team The Bongcit. The Bongcit. Saya boleh masuk tim tu? Boleh? Boleh ya? Boleh. Padahal. So kalau ikutkan abang punya event baru je melabur tirai, which is Pahang Ultra. Boleh cerita sikit bang, Pahang Ultra abang itu macam mana, okey tak? Okay, Pahang Ultra Alhamdulillah okey. Kita tahun ketiga. Tahun ketiga, konsep kita untuk Pahang Ultra ni setiap tahun dia berbeza lokasi dengan route. Abang mix lah? No. First edition kita ada mix lah. Ada mix trail dengan road. Second edition kita buat 100% road. Third edition pun 100% road. Cuma kita punya venue dengan laluan kita berbeza setiap tahun. Okey. Tak apalah, Pahang pun besar kan. Boleh tukar-tukar lah kan. Plannya macam tu. Kita nak pindah ke daerah. Tapi kan kita dah lock under Datuk D.O. Temerloh. So selagi dia di situ, diminta kita buat di Temerloh. Cuma start di Temerloh, maybe kita boleh road tu kita sampai ke Maran, ke Bera, ke Jalan. Ada laluan-laluan. Ya, tapi betul. start dengan habis dekat Temerloh. Ya, betul. So tahun ni berapa abang punya participant dengan macam, gila sebab tahun ni event pun agak, event trail saya perasan tahun ni agak meningkat naik dari segi penyertaan. Betul. So macam contoh macam abang book pun berapa peratus untuk kategori 100 km. Betul. So kalau macam abang punya Pahang Ultra macam mana dari segi peningkatan untuk tahun yang ketiga ni? First edition kita dapat 650. 650 untuk Keseluruhan termasuk fun run. Maknanya 5 km berapa? 10 km? First edition kita ada 5, 30, 50 dan 100. 100. Second edition kita dapat 1650 lebih kurang. Uish, dah dekat 3 kali ganda. Second edition. Third edition kita dapat almost 2300 lah. So maknanya minggu lepas tu 2300. Registered yes. Registered yes. Tapi biasalah registration kadang 5% kurang lah. Betul. Wow. Kita nak fight, bukanlah fight kata, kita nak dapatkan crowd tu, kita risau sebenarnya. Sebab memang kita tengok pattern runners banyak pergi ke trail. Sekarang banyak ke trail kan. Kita road. So dalam masa yang sama kita fight. Date yang sama kita bukanlah fight orang kata. Kita ada event lain yang besar. Kita risau kat situ, tapi yalah, dah dapat tu Alhamdulillah lah. Oh, yelah sebab ada beberapa event besar yang sama date dengan abang. Boom Run. Boom, yes. Lepas tu apa event trail tu? Tunggul Melati Trail. Melaka International Marathon. Dah ada few lagi lah. Itu cuma, yang big lah. Cuma mungkin kita punya konsep tu berbeza. Sebab kita ultra road. Yang lain trail. So kita tak clash lah. Memang ada runner yang akan pergi ke sana, tapi okey je. Share the cake lah orang kata. Okay. Tapi betul bang. Sebab saya rasa kan mungkin sebenarnya atlet road pergi ke trail
Sebenarnya bukan isu pasal nak masuk hutan tu. Sometimes due to the cara trail yang lebih santai. Macam saya pun, bila saya main road, stres bang. Betul? Bila berjalan tu rasa bersalah dan berdosa. Tapi bila dekat trail kan, dia santai. Jadi macam Pahang Ultra, dia ada road kan. Ada, Jadi sebenarnya dia santai je. Maybe bila you nak berhenti, nak feeding, nak fueling, you tak rushing. Betul. Dekat CP you can take time. Betul. Lepas tu people tak tanya you, berapa pace, berapa habis. Betul. Dia tanya, Dia orang finish tanya, ke tak? finish ke tak kan? Betul. Jadi saya nampak benda-benda ni banyak bagi orang-orang yang baru nak lari dan ataupun dah masa macam dia tahu kan dekat road pun berapa laju kau boleh pergi kan. So dia cuba satu lembaran baru lah. Betul. So Dia kalau kita sebut game yang FM, HM, masing-masing main tekan je. Kan betul tak? Kalau trail ni macam kita organizer kan, kita pun ada buat trail dengan road kan. Kita tak pandang runner depan ni, runner elite ni. Kita target runner belakang. kenapa? Runner elite ni kau bagi apa pun dia tekan je, dia tak kisah pun. Sebagai organizer, kalau kita nak jaga, kita nak tarik crowd, kita kena tarik runner pertengahan dengan runner belakang. Bawa dia setengah runner pertengahan ni dia main semua. FM, HM, road trail dia main je semua. Terasa saya. Betul tak? Betul tu. Sama lah kita kan. Sama kita kan. Tapi itu yang kita tarik. Dia macam kita Pahang Ultra, kita cuba create sesuatu yang lain lah. Kita tahu kita nak tarik runner sebab kita ada boom. Boom tahu lah berapa ribu register kan. Rasa 5-6 ribu diorang kata. Mana dekat 20 ribu, 18 ribu rasanya. Maksudnya yang 5,000 tu untuk kategori 21 km kot. Kemudian kita ada Melaka International Marathon. Kita ada Tunggul Melati Trail. Dan kita ada satu lagi Lenggong Trail. Kan King of Lenggong tak silap saya. The same date Yes, same date lah. Punya banyak event sampai tak So perasan dah. kita berdiri sebagai ultra road. Memang berbeza. Tapi kena ingat, runner kita pun dia main trail, dia main FM, main HM. Cuma kita nak tarik itu kita buatlah sesuatu kelainan. Macam Pahang Ultra, mungkinlah kelebihan Pahang Ultra ni setiap tahun kita punya road berbeza. Jadi orang nak masuk first edition, orang nak tahu second edition takkan guna road ni dah. Kita road lain. Third edition pun road lain. So kita tarik kat situ. Dan kita try provide kita punya service lah. Sikit-sikit tu biasalah. Tapi kita try improve. Jadi macam daripada mulut ke mulut tu, jom lah join Pahang Ultra. Korang pun join lah Pahang Ultra. Saya pun beberapa orang ajak join Pahang Ultra. Tapi setiap kali saya nak join, saya perasan masa edition kedua. Tapi saya ada hal lain. Dan edition clash dengan saya punya kerja, YSD Track Series. Dan edition baru ni pula sebab saya dah register boom. So saya pun pergi boom lah. Lagi tu saya nak rest kejap daripada trail sebab saya boleh publish 100 km baling kan. Kena mention. Okay, kalau korang rasa kita nak sembang pasal event trail ni, korang ni memang dah salah. Sebenarnya aku panggil Abang Zul ni sebenarnya nak cerita pasal pengalaman dia dalam event trail untuk segmen mistik. Segmen mistik. Sebab cerita dia macam ni. Adalah 2-3 orang selalu DM aku kan. DM saya lah bang kan. DM saya, bang, kau masuk trail 2 pagi, 3 pagi tu tak takut ke? Kan pakai headlamp pula sampai ke atas, kadang nampak atas, ulu atas semua kan. Tak ada ke benda-benda mistik berlaku, nampak benda-benda something semua. So saya pun fikir, aku ni penakut. Tapi so far aku lari event malam tak takut. Pernah lagi lah. Waktu lari tu takut ke tak takut? Lari pun tak takut. Okay. Walaupun orang kata alah ni malah ada ramai orang, tak juga. Sebab tahun lepas baling memang saya, bukan tahun lepas, 2 tahun lepas baling 50 km all the way seorang-seorang. Okay. Sebab saya tak ada tag team. Kan dalam 50 km start 2 pagi. First edition dah 2 tahun lepas? Ya. Yes. Okay. Lepas tu bila orang cakap itu semua, lepas tu kata, buatlah podcast cerita mistik. So awal tahun itu ada buat dengan Abang Book podcast. Tiba-tiba saya tanya dia, bang, ni biasa masuk-masuk trail ni kan, benda-benda mistik ni abang tak pernah jumpa ke? Ada. Kalau kau nak buat, kau buat lah podcast cerita pasal, kalau dalam bahasa kasarnya, cerita pasal cerita hantu ni. Saya kata, boleh juga tu bang, saya pun tak pernah dengar cerita-cerita mistik ni. Tapi bukan abang. Siapa? Ini dia orang dia. Sebab tu hari ni dia ada kat sini. Kita nak cerita. Okey bang. Bukhari Dia dah jual nama abang. So saya pun masuk ke abang list ni. So since ada orang tanya, ada orang offer, ada orang bagi nama, itulah adanya episod ni. Okay bang. Alright. Sebagai pengalaman abang kan, buat event trail yang dalam hutan ni semua kan. Ada tak macam
cerita-cerita mistik yang abang boleh kongsikan dengan saya dan saya punya penonton yang mungkin ada cerita sini sikit, sana sikit ataupun pengalaman abang yang paling selalu ke berlaku dan benda-benda macam ni ketika buat event trail sebab yalah event trail kebanyakannya dalam hutan. Betul. Tempat pun dah keras. Dan dekat Malaysia ni event-event trail kebanyakannya buat di hutan-hutan yang agak memang keras lah. Contohnya macam Baling. Okay. Lepas tu kat Pahang apa ada bang? Pahang banyak event. Aku tak nak sebut nama event sebab takut nanti tahun depan orang tak nak register pula. Nanti aku kena pukul dengan Ardi tu. Dengan saya pun kena belasah. Dia kata kau tutup sekarang kan. Jadi macam yelah orang buat event kat Pahang. Orang buat event dekat Perak. Betul. Kan dekat hutan yang Perak betul tak kan? Betul. Lepas tu orang buat event dekat Negeri Sembilan. Itu lagi lah. Ada orang kata kawasan yang diorang buat tu sampai orang kata boleh jumpa harimau bintang. Apa harimau bintang? Harimau bintang tu biasa. Oh ni Pontianak sebelah. Kau terus baginya. Sebab saya kata, event ni, dia kata ada budak pernah lari, nampak harimau bintang melintas. Saya tak tahu betul tak betul, tapi event kat Negeri Sembilan tu kan. Trans saya bagi clue sikit kan. So saya pun macam, betul ni kan. So itu mungkin abang ada boleh kongsikan pengalaman-pengalaman real kan. Saya ni macam cakap tu terang, pengakuan jujur. Saya ni seorang penakut dan setiap kali event trail saya masuk, alhamdulillah saya tak pernah jumpa benda-benda mistik tu. Mungkin sebab dekat CP baca ayat kursi kot. Mungkin kot. Dia benda tu kan boleh tengok. Dia tengok Mamat ni tak boleh makan. Mamat tak boleh makan. Mamat ni semayang masih dalam wuduk. Mamat ni semayang tak tinggal ni. Bahaya ni, terbakar nanti. Macam tu lah kan. Okay, abang cerita sikit lah mistik dia. Tapi aku tak boleh cerita pasal event aku. Nanti orang tak register. Tak adalah saja je. Orang lain kau tekan. Saja je. Okay, kalau nak cerita pasal mistik kan, trail lah. Bukan tak ada kat road. Ada kat trail ni. Tapi kita balik pada agama kita. Sebelum datang manusia, bumi ni dihuni oleh bangsa jin. Betul tak? Betul. Kemudian jin ni buat kemungkaran. Allah katakan. Allah arahkan malaikat untuk hapuskan ataupun untuk hantar lesson lah orang katakan. Jin ni pindah ke mana? Hutan, laut, gunung. Kita pula lari kat gunung, lari kat hutan. Jadi bila kita lari kat tempat tu, kena terimalah benda tu akan ada. Lari kat laut pun kita ada kan? Betul tak? Pahang? Betul. Tepi laut pun ada. Jangan kat laut, kat Putrajaya tu pun banyak. Lari tengah-tengah lari kat Putrajaya tu, masuk dekat tunnel tu, patah balik. Ada kau tunggu kat tepi tu. Ada. Cuma kita nak bawa tak bawa diri kita macam mana. Kalau kau tengok benda tu kau menggelupur, memang histeria lah. Tenang sebab kau register kot. Faham tak? Kita register, kita tahu. Aku nak lari hutan. Contohnya, sebutlah satu event dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan itu kita orang masuk pukul 2 pagi. Ramai. Itu abang masuk event? Waktu tu LSD. Tak boleh sebut event. Waktu tu LSD. Training. Ramai waktu tu. Ada 30 orang rasanya. Tapi starting sama. Pace berbeza. Naik satu puncak. Puncak tu barai tu kot. Puncak tu. Sampai kat peak. Nak pergi ke Simpang. Lalu kat situ pukul 2-3 pagi. Aku ni rabun tau. 2-3 pagi tu aku tengok kabus tangan aku ni. Kabus penuh kan. Pukul 3 pagi time tu rasanya. Lepas tu bau busuk. Bau hanyir tau. Dia punya bau tu hanyir. Hanyir yang melekat. Aku tengok kiri kanan. Mata rabun kan. Tak ada. Belah kanan busuk. Belah kiri busuk. Kemudian aku toleh belah kiri. Nampak. Macam tu lah. Ada sebelah aku. Berjalan sama-sama. Tapi waktu tu aku ni kasar sikit lah. Aku celaka betul lah kau ni. Aku tak pakai spek pun boleh nampak. Macam tu lah. Serius abang? Serius lah. Betul lah ni. Kalau bila abang cerita ni saya dah macam pelik lah kan. Abang tak kacip kan? Tak ada. Serius? Tak ada. Dia ada memang, dikira bau tu memang antara contoh. Ya, bau lah biasanya. Aku banyak kali jumpa benda-benda macam ni lah. Yang benda tu berbau. Kalau senang kata Pontianak lah. Pontianak ni berbau. Dia muka Pontianak ni tak adalah muka yang macam hantu bodoh-bodoh Indonesia. Macam gigi taring ke muka budak-budak. Tak ada. Muka dia muka perempuan. Cuma perempuan tak cantik. Kau tak payah jumpa pun tak apa. Memang tak cantik lah, busuk. Serius abang? So bila abang Dia kat sebelah bang? Sebelah lah, dekat depan. Aku menuju ke satu simpang. Simpang lah. Belah kiri ni ke gunung lain. Belah kanan gunung lain. Lepas tu aku sampai kat simpang tu, aku memang ikut lah sebelah tu.
Lama tak ikut? Dalam Lama lah kot. Adalah rasanya 1 kilometer. Macam tu lah. 1 kilometer kalau trail tu dekat 12 minit. Aku berhenti macam aku panggil member kat belakang. Lokman. Ni Lokman ni boleh tahan dia punya ayun dia. Lembab je. Orang kat depan ni Fakih. Laju pula Mamat ni juga kan. Aku ni dah larabun. Perlahan-perlahan kan. Lari sikit. Mata tengok-tengok kan. Headlamp tengok kan. Lepas tu sampai kat Sempang tu, Fakih kat depan. Dia pandang aku pandang dia. Aku tahu Fakih boleh nampak. Lepas tu dia pandang sebelah aku. Aku pergi kat Fakih. Buat tak tahu. Tu Fakih kau pergilah dari sini. Kat belah otak kau cakap belah situ. Benda tu dah hala ke situ. Dia ada seorang member lah Fakih kan. Sebut nama Fakih lah. Hantar aku sebut nama dia. Setiap kali aku masuk dengan dia, mesti dapat. Aku pernah masuk dengan dia dekat Kemensah, kena. Aku masuk dia dekat Rajah, kena. Fakih ni lah. Mungkin hantu suka kat dia kot sebab dia sweet lah macam tu. Bukan Fakih yang bela lah. Kan lah. Dia budak sekolah agama labu. Aku Fakih yang bela tolong buat air. Ada. Banyak kali lah. In fact aku pernah jadi sweeper dengan dia. Dengan Fakih kan. Saja je aku tahu dia penakut. Aku tinggal dekat belakang. Lepas tu benda tu tarik-tarik beg dia. Dia duduk cocok-cocok aku. Aku tak ada headlamp. Malam kan. Dia cocok-cocok aku. Aku nampak benda tu tarik-tarik. Dia pun nampak. Dia pun Zul hari aku naik. Aku biarlah dia potong. Benda tu yang dekat waktu event tu Toyol. Ya. Event yang first tu abang nampak Pontianak. Lepas tu event kedua tu Toyol. Tu biasa kalau macam Toyol, dia buat apa dalam hutan? Dia bukan cari duit shilling ke? Mana kau hidup zaman bila Toyol cari duit shilling? Duit shilling tak laku sekarang. Dia kacau-kacau orang lah. Oh serius lah? Kacau. Tarik-tarik. Biasa kalau macam benda tu berlaku, dia macam, adakah sebab kawasan tu ke ataupun dia ikut je abang ke macam mana? Sebab dia ada section dia. Dia ada Teritori dia. Ni kawasan ni aku punya. Hantu lain tak boleh kacau. Kau kacau gaduh. Macam tu lah. So bila abang lalu abang nampak dia sampai habis teritori tu betul dia hilang. Dia tak ada, dia hilang lah. Tapi dia tak ada macam dari segi bunyi-bunyi ke? Pocong bunyi. Pocong bunyi. Ya. Aku jumpa pocong 2 minggu lepas aku jumpa pocong. Aku lepak dekat satu homestay, Isyak Okok. Lepas tu aku tengok. Macam pocong. Panggil geng-geng ni. Bukan, dia kata tiang lampu. Jadah tiang lampu. Aku tahulah kawasan ni kawasan aku. Tengok. Apa tu dia member tu pun pergi. Lah pocong ha. Bukan. Besoknya pula dia. Besok dia pergi sorang-sorang Isyak Okok. Betul lah pocong. Dia nampak. Pocong dia ada bunyi. Oh, pocong ada bunyi. First pocong tu dekat baling. Oi, event aku masuk. First pocong tu kat baling, kat homestay. Ya. Aku DNF. Last year aku DNF 100 km. Sama lah kita. Saya DNF KM 40 lah. Aku lagi awal. Aku naik Bukit Palung tu. Turun Bukit Palung. Naik Bukit Palung tu dah bersepak-sepak iblis kat situ. Serius abang? Marah Bukhari ni. Biar. Dia yang suruh panggil abang. Tapi serius lah. Kira Bukit Palung tu apa ni lah? Bukit Palung tu bersepak-sepak lah iblis kat situ. Kiri kanan banyak siut. Dia main headlamp aku. Ajar betul. Aku naik. Okey lagi lah. Naik tu ada orang lagi kan. Daun ni tu headlamp aku padam-padam. Kau ajar betul. Aku 2 headlamp. Dua-dua tak menyala. Tapi nampak lah. Bukit Palung tu. Kau naik bukit tu kan ada segmen yang datar tu kan. Datar. Batu belah kiri. Kau pergilah ketuk-ketuk minta nombor ekor kat batu tu. Kau dapat. Minta nombor ekor. Serius lah kat situ memang ada. Serius baling bersepah siut dekat kebun getah tu pun banyak pun dia. Itu betul. Saya sebab tu dekat kebun getah tu, saya memang lampu turun bawah bang. Takkan sampai ke atas. Kau tengok je lah sekali-kali. Tak berani bang. Ada apalah. Sebab yang kebun getah yang rata kan. yang rata, lepas tu pokok jarak. Lepas tu tiba ada getah, depan sikit kelapa sawit. Sebelum kita naik Bukit Palung tu ada getah juga kan. Betul. Ada satu baju tergantung kat atas tu. Aku berhenti kat situ. Berhenti aku tengok. Benda apa dia tergantung. Bergayut-gayut. Helm aku dah tak cemerlang. Sudah tak nampak. Aku tunggu si Lokman belakang tu. Lokman dia berat. Mana Lokman ni lambat betul. Dia sampai Man. Suluh kat atas Man. Kata mana boleh. Badannya besar. Aku cakap penakut mesti helm kau. Suluh. Baju. Macam tu kan baju. Tak tahulah tiba-tiba hantu tu bertukar jadi baju ke tak. Serius lah. Kau jangan takut sangat lah masuk event. Masalahnya kalau dah malam-malam pukul 2 pagi abang seorang je kat situ. Lepas tu trail ni satu yang seramnya. Ramai macam mana pun. Lepas KM 10 ke 20 tu kita akan seorang-seorang. Betul tak bang? Betul. Tapi itu yang kita cari. Kita sign up benda tu. Betul tak? Saya cari finisher je bang. Saya tak cari benda tu. Tapi kita tahu kan. Okay, kalau kita main 10 yes. Kita lagi siang. Ni lagi 100. Mana ada orang lagi 100 pukul 7 pagi 7 petang dah habis.
Betul tak? Yang champion tu, apa nama champion tu Jo? Itu apa? Wilson. Wilson. Maknanya tahun depan saya kena follow Wilson lah, rapat dengan dia. Cemerlang. Bagi mengelakkan terjumpa benda Tapi pelik-pelik. tapi sebenarnya benda tu yang kita cari. Jadi bila kita masuk satu event trade, tak nak lah, ada hantu lah. Dah kau masuk buat apa? Kita dah tahu tempat dia macam tu. Macam aku cakap berbalik pada kita dah orang Islam kan. Sebelum manusia diciptakan, Allah dah ciptakan bangsa jin apa semua. Jadi bila dah dia buat kerosakan, dia dicampak kat kawasan-kawasan tu. Kita nak masuk satu tempat tu, mulalah bismillah. Lari langkah kanan dulu. Cemerlang aku bercerita kan. Kadang-kadang aku pakai seluar pendek. Tapi itulah betulnya. Kan. Lepas tu nak kencing kau jangan pancut je mata-mata. Jangan, bahaya. Kalau kau nampak, kau silap. Kalau kau jenis boleh nampak, ada setengah orang dia boleh nampak tau. Terus kau pancut atas kepala toyol. Tak kena ya. Tapi ni betul tau. Betul. Serius abang? Tidak, aku sweeper. Satu event dekat Pahang. Runner. Dia, Zul tolong cover line tak? Dia kata nak kencing. Aku cakap kau jangan kencing kat situ, kau kencing belah sini. Dia pacut kat situ. Depan dia tu toyol. Betul lah, aku tak tipu kau. Lepas tu apa jadi kat dia? Toyol tu tengok je lah. Aku tak tahulah toyol tu buat apa kat dia. Tapi dia lari, dia finish lah. Podium kot. Tapi jangan, orang kata berhati-hatilah. Lepas tu janganlah kita, Tok Nenek tumpang kencing. Apa benda Tok Nenek? Bacalah ayat Nabi Sulaiman kan. Bismillah ke, minta ni sikit. Tapi dah kau kencing tak basuh tu, kau macam baca dalam hati lah. Jangan baca kuat-kuat. Kau kencing tak basuh. Saya biasa baca ayat kursi lah. Okay. Ayat kursi. Saya kalau macam dah start malam je kan, dia baca ayat kursi lah. Tapi kan aku belajar dengan arwah abah aku. Arwah abah aku ni dia pailang tu. Dia pernah kena peluk dengan hantu. Dia kata kat hantu tu kan, boleh aku cerita yang luar daripada tray? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Aku dengan arwah abah aku ni banyak pengalaman. Arwah abah aku ni dia berani tau. Dia pernah kena peluk dengan hantu. Dia cakap kat hantu tu, kau lepaskan aku. Kalau kau tak lepaskan aku ludah muka kau. Memang benda tu tak lepaskan muka dia, tak lepaskan dia. Dia memang ludah. Dia ludah. Lepas tu dia nasihatkan aku. Adik-adik aku lah. Nak masuk suatu kawasan, baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki kanan. Langkah kiri kanan. Langkah kaki kanan. Oh, langkah kiri kanan memang betul. Lari memang kaki kanan. Langkah kaki kanan. Mula dengan kaki kanan. Okey. Tu yakin lah. Datuk kau jangan terlampau takut lah. Bila kita, dia benda ni kalau kau nampak macam akulah. Kalau kita nampak daripada jauh, ada. Tak takut. Bukanlah tak takut. Kita macam okay, kira ready. Dia yang tak best ni bila kau datang mengejut. Dia muncul mengejut. Itu yang kita setengah orang dia macam terkejut lah. Tapi dia mau datang mengejut, takkan dia bagi salam. Assalamualaikum, nak kacau ni. Tak juga. Dia daripada jauh kau dah boleh nampak. Setengah kan benda tu dah ada kat situ. Daripada jauh kau lalu, ada pontianak ni kat sini. Kau ajar macam pontianak. Kau belok sikit. Dia tak adalah, mana ada pontianak datang mengilah. Mana ada. Tak ada lah, ngilang-ngilang tak ada lah. Tak ada lah. Maya Karin je buat macam tu. Mana ada. Oh, tak ada lah. Tak ada. Oh, maknanya yang orang ternampak tu, dia nampak dengan mata dia. Bukanlah orang yang tak ada. Lah, mana ada. Kalau ada tu kan, kalau ada rokok kau cucuk habis rokok ada. Tak ada. Tak pernah aku jumpa benda macam tu. Lepas tu tak ada pontianak gigi taring ke, muka mata merah-merah. Tak ada lah. Menipu semua tu. Besok pengalaman abang memang tak ada lah. Tak saya tak boleh cakap sebab saya tak pernah nampak. Aku pernah nampak. Bukanlah banyak. Ada beberapa yang aku pernah nampak. Antaranya aku pernah nampak kepala tu apa nama? Penanggal. Aku kecil-kecil aku nampak penanggal. Aku ikut dengan arwah abah aku. Aku Felda, budak peneroka, anak peneroka. Felda that time 80-an. Dia quite. Oh, ini malah ni macam belum develop lagi. Jadi banyak hutan-hutan. So aku daripada Jengka 19 ke kampung arwah abah aku, kampung Ulu Jempol. Memang orang tua susah kan. Dia kerja, mak aku kerja. Jadi dia hantar anak-anak ke rumah ayah dia lah, mak tok aku lah. Lepas tu ada masa dia ambil. Dia ambil sorang-sorang, terpaksa ambil sorang-sorang. Jadi part aku malam. Kenapa ambil sorang-sorang? Motor. Oh, yelah. Anak ramai. Kan? Takkan naik kereta pula kan? Felda, elektrik tak ada apa, tak ada, kau buat apa? Anak mestilah ramai. Kan? Itu naik hantu nama dia bang. Lepas tu jadi macam dia sorang-sorang lah. Dia hantar sorang-sorang kan. Part aku malam. Aku ingat lagi. Aku duduk belakang peluk macam ni. Motor Yamaha Atlet warna biru. Peluk belakang kan. Peluk belakang. Lepas tu aku nampak api. Dia daripada satu pokok sawit ke pokok sawit. Lepas tu arwah abah aku ni, dia dah perasan benda tu. Berhenti dekat Sempang antara Jengka 18 dengan Jengka 17. Sempang bukit. Berhenti kat situ, aku tengok penanggal besar, warna besar tahun biru tu. Penanggal tu lelaki. First time aku tengok. Penanggal ada Argentina ke? Biasa aku rasa macam perempuan, tapi itu lelaki, ada misai. Betul, tak tipu. Aku dekat seberang ni, aku baling dengan batu. Baling tak sampai.
Sampai arwah abah aku ni hisap pokok suria. Dia pulas telinga dia, bagi panas, bagi berani. Hisap suria, baca sikit. Jom. Tapi benda tu ikut semacam je. Oh, dia ikut je lah. Tak ada. Biasanya kalau dalam trail lah kan, contohnya lah benda ni berlaku kepada seorang. Jadi kebiasaannya benda ni hanya mengikut je lah. Ikut je, dia tak ada pun. Kalau kes-kes yang terpencil macam tiba-tiba orang histeria, orang Terkejut lah. yang histeria, lepas tu terjerit-jerit apa semua tu sebab apa bang? Lemas semangat satu. Lemas semangat dan terkejut lah. Kita masuk trail, satu perempuan lah. Kau datang bulan kau masuk trail, kau pergi panjat gunung sana sini, kemudian kau basuh pad dalam sungai, kau tak merata-rata. Antara punca lah tu. Oh ya? Ya. Oh. Kalau kau masuk trail, kau pergi camping lah senang kata. Ataupun kau pergi, kalau running mungkin lah kau boleh lari-lari kan. Pergi camping lah kata. Kau pergi naik nuang lah. Camping. Kalau yang perempuan yang okey, tak period okey je. Yang period tu mesti nak tukar pad. Mana kau nak tukar? Tempat dalam sungai lah. Tempat dalam sungai tu masalahnya. Kita tak tahu tempat tu siapa punya. Bukanlah tak tahu tempat siapa punya. Kita tak tahu siapa yang ada kat situ. Apa benda yang ada kat situ. Lepas tu najis sebab tu kan. Benda tu. So kalau macam nuang ni bang. Lama dah sebut nuang kan. Nuang ni kira kuat keras juga lah kan. Ada tak abang punya pengalaman dekat nuang? Dan event apa kat nuang? Nuang aku tak pernah masuk event. Aku Tak masuk pergi event? camping. Aku pergi camping. Pergi hiking. Hiking. Pengasih tu. Dia memang tak pengasih lah. Tempat apa nama dia? Pengasih. Oh pengasih. Itu memang tak kasih lah kat situ. Oi. Itu. Nenek kat situ. Nenek sebungkuk 3. Kau tanyalah, setengah-setengah orang memang boleh nampak. Pernah nampak. Ada pengalaman beberapa orang kat situ lah. Kat situ. As a trail runner lah kan. Yang yelah kita tak boleh nak menafikan benda tu tak ada langsung. Kita kena percaya sebab dalam agama kita pun kita tahu. Selain daripada kehidupan manusia ada juga jin dan syaitan dan lain-lain. So apa macam abang boleh share macam pantang larang lah kalau orang yang nak main trail ni nak masuk dalam ni. Sebab yelah kadang-kadang kau dah prepare semua benda. Hydration bag ada, lampu 2, apa semua ada. Tiba-tiba jumpa tu terus DNF. Kau kena kenal diri kau lah. Kalau kau rasa kau cukup kering, kau langgar. Kalau ada setengah-setengah kawan-kawan kita kan masuk event, nampak benda tu. Memang nampak. Ada kalau malah nak sebut nama kan, tengah-tengah lari ni maghrib masuk nampak benda tu, patah balik. Tak nak ambil risiko. Memang kena patah balik. Tu aku cakap, kalau kau cukup kering, kau langgar lah. Kau kena kenal diri kau macam mana. Kau berani tak berani? Kalau tak nampak ya kau langgar je kan. Nak kejar, nak finish. Kalau tak nampak, kalau kau nampak benda tu ada, kalau kau cukup berani, kau lalu je. Tapi janganlah kau lalu tu pun bacalah. Itu tadi baca kat tadi baca ayat kursi ke, baca doa Nabi Sulaiman ke, zikir, selawat. Tak boleh tunggu orang belakang lah. Itu palingnya itu yang paling afdol. Tunggu belakang. Dia macam kita buat, macam aku buat event road sekalipun. Malam kita punya nasihat tagging lah. Tagging. Event aku lagi lah Panghaltra banyak kubur. Baru ni lalu tengah-tengah kubur. Tapi runner bukan main marah kubur ni. Apa ni Zul bagi kubur? Serius abang? Ya. Tapi apa kau nak takut? Kubur itu sebahagian daripada taman-taman syurga. Allah. Betul tak? Orang kita kat kubur je hantu. Memanglah Abang Artis Topi Ramli yang bangun tentera Jepun. Bonsai. Bonsai lah tu kan. Abang punya ada lalu kubur Baru rare. Wah, abang memang saja membangkitkan isu-isu mistik dalam abang punya event ni. Bukan. Dia macam ni. Kita punya konsep adalah larian di kampung-kampung. Tepi sungai. Kampung, kalau orang meninggal tak mana mesti dah tanam. Kampung ni ada kubur, kampung tu ada kubur. Kita lalulah tepi kubur. Kebetulan tahun ni lalu tengah-tengah kubur. Kebetulan yang telah dirancang. Yang telah dirancang. Tapi kita orang standby lah. Aku tidur dekat tepi kubur tu kot. Takut runner macam ada orang jaga lah. Adalah kita sendirilah tim technical. Tapi berdasarkan pengalaman abang kan. Okay, ada tak event-event yang mana memang kawasan yang keras dan memang berlaku benda-benda mistik ni sampai organizer letak something like macam ada orang jaga ke? Sebenarnya pengalaman abang lah. Kononnya macam this area kan selalu ada, kononnya ada mistik. Jadi organizer sampai sama ada reroute ke ataupun letak someone yang jaga to make sure runner semua selamat ke, macam mana? Ada? Kalau setakat trail biasa tak ada. Tapi kalau yang melibatkan gunung, biasa organizer takkan beritahu. Dia just letak
CSI tape tu je. Tape yang merah putih tu kan, supaya kita tak masuk the other side lah. So maknanya ada juga organizer reroute route. Contoh Rajah lah. Rajah keras tau. Rajah kalau kita naik daripada Raup. Raup pula, Bentong apa nama? Camang. Camang tu keras tu. Yelah gunung kan. Ada antara Naning dengan Latan Naning ya. Dengan kem Batu Hijau belah kanan tu tu keras tu. Jadi dia akan biasanya kalau ada guide, kalau hiking guide lah kan, dia takkan bawa ke belah kanan tu. Kalau event letak CSI tape tu lah. Tapi ada Rajah ada event ke? Tak ada rasanya. Tak ada, untuk hiking sajalah. So dia memang tutup. Dia tutup tu sebab banyak berlaku kejadian mistik lah. Sebab kawasan dia biasa MGP dah tahulah. MGP dah tahu lah. Biasa MGP nama pun MGP kan, dia orang lagi mahir lah benda macam tu. Macam kita pun tak payah tutup pun. Tu yang hilang tu tak ada tutup-tutup apa pun, nak hilang juga. Yang pelari apa itu? Siapa? Acap hilang tu. Mana ada tutup-tutup pun kawasan. Abang satu sekali event dengan dia? Kita masuk 25 sama-sama. Abang ada pengalaman macam mana benda tu boleh terjadi? Benda tu seram siot. Abang cerita tapi cerita abang ni betul lah kan? Jangan nanti kan saya dapat letter of demand. Tak, benda tu dia benda tu pengalaman aku sendirilah. Abang lari sama event dengan dia. Kita masuk sama kategori. Abang sama kategori, lepas tu dalam kita sama-sama kat Kuala Razila. Dia masuk dulu. Lepas dia Zainul Murtaza. Lepas Zainul aku belakang Fakih. Tapi kita orang keluar dulu. Lah. Sebab kita macam pek tu belah. Ya, naik Bukit Batu Putih, bukit tu ya Allah. Minta dosa bukit tu. Teruk bagi aku lah, mungkin bagi orang lain senang. Sampai atas tu. Tapi itulah turun pada Bukit Batu Putih tu, dia bukanlah trail yang event tu bukan trail yang memang hardcore, tak ada. berapa EG total EG event tu? Tak ingat lah. Dia bukannya trail yang macam kita masuk hutan, tak ada. Macam Merapu betul-betul hutan. Betul-betul hutan. Merapu, Baling 100 kan? Tak ada. Dia in fact dekat Batu Putih tu turun tu pun cantik. Track dia clear. Pegang. Tapi mungkin dekat Sempang tu kan, turun tu kita ke kiri. Kiri lalu jambatan. Tapi ramai runner yang ke kanan. So bila ke kanan dia pun pusing. Dia akan berpusing. Dia akan jumpa balik dekat Simpang 3, restoran Piramli lama. Macam aku turun Bukit Batu Putih tu, aku ke kiri. Lepas tu ada CP last untuk kategori 25. Lepas tu ada Simpang 3. Simpang 3 kanan tu restoran Piramli lama. Belah kiri tu aku ingat lagi sampai sekarang. Benda tu perempuan. Rambut panjang kinting. Pakai baju lusuh. Kain plekat lusuh. Dia mundar mandir. Lepas tu belakang tak abang nampak dah bentuk orang lah. Orang macam tu. Orang. Bukannya yang Bukan. Itu orang. Lepas tu dia mundar mandir. Dan sebelah tu memang banyak runner muncul. Aku ingat aku jumpa Fakih. Apa hal kau kat sini? Bukan aku tinggalkan kau tadi. Tak tahu dia kata ramai runner ikut tu. Cakap kat dia belakang ada timing mat. Pergi belakang. Timing mat yang untuk nak pastikan kita sampai CP tu. Dia patah balik ke situ lah. Betul. Kat situ kan. Lepas tu benda tu, waktu yang ramai-ramai muncul, benda tu macam dia tu masuk ke dalam kebun getah yang belah kiri tu. Apa yang tadi yang baju kain plekat, apa yang kain batik semua tu. Benda tu aku tak pernah jumpa benda tu, serius. Bukanlah biasa, kita pernah tengok lah benda lain kan. Macam pocong pernah tengok. Pocong macam tu lah, buruk-buruk muka dia. Pontianak pernah 2 kali 3 kali. Lepas tu aku pernah tengok toyol. Penanggal pun aku pernah nampak lah. Bukan tengok tu lain macam kan. Dah nampak lah. Tapi benda tu aku tak pernah nampak. Benda tu tak tahu lah. Takut cari orang ke, cari tuan ke. Tak tahu lah. So maknanya bila kawan abang tadi yang Fakir keluar tu, dia tiba-tiba depan abang. Bukan. Kita Simpang 3. Okey. Tepi Simpang 3 tu ada satu kawasan lapang. Okay. Dia muncul daripada situ. Kawan abang tu? Kalau ikut sebenarnya dia belakang abang? Sepatutnya dia kat belakang. Kalau ikut road dia kat belakang. Tapi dia muncul daripada tepi. Apa hal kau kat tepi sini? Maknanya yang tadi abang kata kiri tu ada yang pergi belah kanan tu? Kat situ. Lepas tu yang isu acap tu macam mana dia jadi tu? Wallahualam. Mungkin dia ikut belah kanan tu juga kot. Sesat kan? Sesat. Mungkin sesat. Lepas tu benda tu lah.
Kalau kita nak kata malam ke apa, waktu tu siang. Siang. Lepas tu kita kalau trail runner ni, jam GPX ni is like a mandatory. So kalau kita lari lebih kurang 200 meter je, dia dah akan ada reroute. Dia akan ada vibrate. Tapi waktu tu, zaman tu belum lagi rasanya. Oh, belum lagi. Belum. Belum lagi yang jam reroute tu lah. Belum lagi. Belum lagi. Tidaklah memburukkan, bukan memburukkan event tu, tidak. Cuma cerita pasal benda tu benda tu paling pelik sekali aku nampak. Abang just nampak benda tu je lah. Tapi masa tu acap apa semua tu dah kat depan lah. Dia waktu tu aku tinggalkan dia. Aku keluar dulu daripada CP Kuala Razila, aku keluar dulu. Aku keluar dengan Fakih. Dia waktu tu di situ lagi, di CP tengah packing barang. Mungkin tengah setting, kita tak tahu kan. Tengah topak-topak air, tengah relax-relax ke. Itulah yang aku rasa yang paling pelik aku nampak benda tu. Benda tu masa yang mencari tu abang join sekali tak? Tak join lah. Tak nak kan aku terjebak. Tak nak. Sebab apa? Aku tak pernah berhadapan dengan situasi yang orang hilang macam tu. Tak. Kalau nak cerita hutan, kampung aku Ulu Tembeling. Hutan lagi tebal. Ulu Tembeling. Kan? Tempat yang tu hidden village event aku tu Ulu Tembeling lah. Lagi tebal hutan lah. Baru 2-3 tahun ni ada jalan. Dulu balik naik perahu. Yelah. Lagi hutan tebal. Tapi tak ada pernah aku jumpa benda macam tu. Tu lah. Sebab mak saya pun sama. Bila saya masuk trail kan, dia selalu kata, kau hati-hati, Kang hilang Kang. Waktu saya selalu guraukan dia, tak apa, kalau hilang minta-minta jumpa balik, mesti dah kurus. Macam kan. Tak adalah gurau, mana ada minta hilang kan. Tak adalah. Tapi memang maknanya benda-benda mistik yang berlaku ni, memang kita tak boleh sebagai race director, sebagai kalau kita kan, kita buat event, seboleh-bolehnya memang kita tak nak lah benda macam tu. Accident, apatah lagi hilang. Tapi benda, kita pun kesian juga kan, benda dah jadi. Benda yang di luar jangkaan, siapa jangka orang boleh hilang? Itulah, tapi macam bila organizer kan buat race event kan, lepas tu dengan dalam hutan, apa you all punya bak kata orang apa macam SOP jika benda-benda mistik ni berlaku? Contohnya lah kan, orang macam tadi kita kata naik sampai dah puncak kan, tiba-tiba hysteria. What is your SOP? Takkan nak cakap kau pergi sembuh kan, baca ayat kursi. Dia mesti ada SOP dia. Matau tiba-tiba kata jangan risau, nanti ada ustaz datang. Dengan kasut trail semua kan, pakai songkok kan, masuk alam. Apa SOP? Benda ni berlaku, jika berlaku lah. Sebab you mesti ambil kira juga. Betul. Kejadian-kejadian mistik kan. Betul. First, setiap CP tu kita ada panggil walkie-talkie. Bukan walkie-talkie. Bila runner lalu, kita akan ambil dia punya number lah. Kita boleh trace dia kat mana kan. Dan let's say dia tak muncul dekat situ, in between dia ada trail master. Antara CP 2 dengan 3 ada trail master. So trail master dia akan pergi main kawasan tu. Dan sekiranya satu runner tu katalah hysteria lah kat situ, trail master ni dia punya tanggungjawab ambil, bawa ke CP terdekat. Kita ada medic kan. Ada medic. Kalau medic memang tak boleh nak medic, setengah medic dia tengok ini hysteria ni bukannya boleh bagi Panadol. Dia kan. Betul. Kan. Itu kena bawa ke RV lah. Ataupun kita race director kena naik atas tu lah. Kena naik atas, kena tackle lah benda tu. Dia kalau abang naik atas tu, dia ada satu shortcut ke sebenarnya jalan yang nak ke situ? Contohlah kan, kita dah lari daripada CP, kita dah lari lebih kurang 8 kilo. The next CP is 12 kilo. So berlakulah kejadian tidak diingini ni berkaitan dengan mistik ni dekat KM12. Abang RD dekat flag off. Berapa jauh? 12 kilo ke abang? Kalau kita ikut route tu memang jauh. Tapi biasanya kita ada shortcut. Ada shortcut lah. Ada shortcut. Dia event lain aku tak tahulah. Macam event aku, event tim aku, technical aku turun. Kita buat marking, kita check betul-betul route. So kita tahu kat mana kita nak potong laluan. So maknanya RD ni selain daripada buat route untuk runner, dia pun ada route untuk dia nak overcome this kind of matter lah. Biasa macam tu. So far sepanjang event abang yang ada 3-4 event ni, benda kejadian mistik pernah berlaku dekat runner pernah terjadi? Alhamdulillah tak ada. Kat aku je. Kat abang je? Tengok nampak hantu. Lalu sikit nampak hantu. Tu je.
Betul. Biasanya okay, first edition. Ah. Kita ada satu road kita panggil teratai. Road apa? Road, abang punya Pahang Pahang Ultra. Pahang Ultra. Kita kalau geng-geng ni kita tahulah, teratai kita panggil. Teratai tu keras. Kita punya SOP lah senang kata. Waktu tu sweeper kita 3 orang. Sweeper ni memang first edition kita panggil memang runner yang kuat lah, kan? Untuk push runner. Make sure semua runner keluar daripada situ pukul 6.30 petang saja. 6.30 petang. Pukul 7. Pukul 7. Keluar daripada situ pukul 7. Jadi apa-apa siang tak apa. Kita boleh pegang apa semua. Jadi malam assalamualaikum lah, mana nak cari. Mana nak cari Itu antara kita punya kata kita nak letak langkah berhati-hati lah. Mana-mana tempat keras ada COT. Dan kalau tidak pun kita berkampung kat situ. Contoh macam kubur baru ni lah. Ada runner kena lalu tengah-tengah kubur. Kat situ juga aku tidur. Ajak kawan-kawan makan nasi goreng semua kat situ. Standby. Tak adalah panik sangat budak tu kan. Kau suluk tengok batu nisan kan. Betul. Itu antara itu kita punya method lah. Kita orang punya method untuk control benda tu. Sebab sebelum tu memang ada kita dapat info ada runner histeria lah. Bukan histeria sebenarnya. Kita pun risau lah. Punya dia macam dia takut lah. Takut apa hal gelap ni Tapi kita tackle lah dengan elok lah. Kita jumpa dia. Tak boleh lah kita kata. Sebab dia dah sign up for event tu. Langgar je. Jangan terlampau takut. Okay. Sebab kita ada kat depan. Okay, kawasan ni gelap. Tapi kita ada kat depan. Faham tak? Kita stand by kat depan. Tak boleh lah kita nak tunggu setiap berapa meter. Kan? Macam mana pula orang yang terlebih berani ni? Yang kadang-kadang alah ini semua kecil ni. Macam mana pula tu? Ramai yang berani. Takut berani cakap lepas tu dah kena ke? Macam mana tu? Ada tak pengalaman macam tu? Tak ada. Dia biasa yang berani dia tak cakap besar. Okay, kita tengok. Baling lah. Satu asyik baling. Tahun depan kita buat 100 lagi. Sebab Bukhari panggil. Okay. Baling lah kita cerita kan. 1 hingga 20. Mana ada tagging? Semua solo. Komentar je. Hentam je seorang-seorang. Betul tak? Dia berani. Itu mana kata dia berani. Tapi mana ada kita runner-runner yang berani ni. Apa ni hutan macam ni aku tak takut. Tak ada. Dia tahu dia punya boundaries. Tahu batas lah. Kau masuk kat tempat macam ni. Mulut jaga lah. Ni mulut bukan main lagi. Langsi mulut kau. Macam tu. Tak boleh lah. Faham. Kita masuk tempat orang. Kena jaga-jaga lah. So bermakna memang benda-benda mistik ni memang akan berlaku. Dan tak boleh mustahil berlaku. Tak mustahil untuk berlaku. Jadi kita sebagai orang Islam pun memang kena percaya lah kan. Betul. Cuma macam mana nak tackle benda tu je lah. Okay. So, berbalik pada aku cakap tadi. Kau kena tahu diri kau macam mana. Kita kena tahu diri kita macam mana. Aku nak masuk 100. Tapi aku tak berani. Cari geng yang sama pace dengan kita. Siang tak apalah. Lepas tu malam, tunggulah sekejap. Cari orang belakang. Naik sama-sama. Bukan semua orang berani. Daripada 1,000 orang mungkin 200 je berani. 800 kena ada geng. Tagging tu penting. Lagi tu tagging ni pula, kadang-kadang bukan kita nak follow dia. Mungkin dia laju. Kita takkan nak suruh kata, bang, tunggulah saya bang, saya penakut. Kata, kau dah register. Kan mengganggu dia punya timing pula. Jadi kau nak cari pasal aku kalah. Macam tu lah. Kan, nak cari orang yang tagging sama dengan kita tu macam it's quite difficult. Kalau kebetulan ada, jom sekali. Okey lah, aku pun memang nak jalan je ni. Tak ada nak slow walk ke, tak ada nak pace 8 Tapi biasanya memang malam tagging lah. Kebanyakan kerana kecuali yang memang kerja placing kan. Kerja placing ni dia main taram je, main hantam je. Berani. Betul, sebab masa saya masuk 100 baling 50 km kan dah start pukul 2 kan. So kita orang dah macam half lah. Maybe dah around 40 tu kan. So dalam pukul 4, 5 dengan 6 dah boleh jumpa dah. Geng-geng 50 yang mana laju lah. Dah boleh jumpa lah. Memang betul bang. Satu laju kan. Satu tak ada tagging. Dia yang biasa 20 pertama ni dia memang laju lah. Dia mental mu. Solo je. Laki perempuan sama naik je pun. Kan, perempuan berani kot. Contoh dekat Pahiko. Tak apa kot. Pahiko kan. Waktu tu kita bantu CP kan. Perempuan solo je. 2000 pun keras bang Pahiko aku sekolah kat Kuantan. 1996, 1997 aku masuk sekolah kat Kuantan. Tu Bukit Pelindung tu depan sekolah aku. Bukit Pelindung. Waktu tu zaman Metro TV, bukan NTV7, Metro TV. Macam orang tengah buat.
Okey. Macam orang tengah buat. Tahu lah kawasan tu. Abang pernah masuk event juga ah? Nah, Ada pengalaman kat situ ah? itu yang toyol tu. Oh, Toyol tu. Aku sweeper. Alamak, sorry Serius abang? Tapi kalau macam Toyol dia diikut juga ke macam mana? Tak pun, dia ada segmen lah. Macam tu lah. Toyol cakap abang? Toyol boleh cakap apa? Tak boleh. Toyol tu tak comel lah. Tak adalah hijau. Mana ada toyol hijau? Toyol dalam movie hijau kan? Tak hijau pun. Oh, tak hijau? Tak ada, tak hijau pun. Tak Tapi comel. dia botak ke? Botak kecil-kecil. Bulat-bulat perut dia macam cacing tu. Macam ada cacing dalam perut dia tu. Macam kecacingan. Pakai seluar pendek? Bogil lah. Oh, bukan pakai seluar pendek. Dalam TV tu pakai seluar pendek? Itu pelakon tu malulah nampak. Betul juga kan? Kan? Oh, dia memang bugil lah. Budak kecil je. Dia macam Smigul, Lord of the Ring. Oh, okey. Smigul yang motor terbeliak Smigul tu mengangkat kan. Dia kecil. Dia tak mangkak ah. Tak, dia kecil. Laju. Patutnya kau ambil dia jadi peser. Ambil dia peser pula. Tapi dia ada section tu je lah. Tapi yang first waktu aku jadi sweeper tu je aku jumpa. Yang lepas tu tak ada pun jumpa. Tak nampak pula. Pindah kot. Tak ada. Yang kemudian tu aku tak nampak. The next year aku tak nampak pun dia kat situ. Tapi so far bila abang, yelah kan orang kata kan kadang benda mesti dia ikut kita kan. So far kalau kita di dalam hutan, dia ikut, dia tak adalah ikut saya balik kan. Tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi kan. Tak Sebab pernah kita lagi. pun lagi jauh kan. Takkan ikut sampai 50 kilo kan. Katalah kau lagi kat Baling kan. Baling. Baling aja. Katalah kau lagi kat Baling. Takkan dia nak balik KL. Tapi ada. Dulu pernah kena dekat Road 68. Kat Road 68. Marah Jeff. Tak ada. Waktu tu kita LSD. LSD. Bang, saya selalu lalu situ pagi-pagi. Bang lagi saya. Road 68 LSD kan. Pandai aku lari lepas aku 7. Betul ni. Tak payah cerita pasal lari lah. Aku ni lepas ni aku balik Pahang. Aku dah balik Pahang. Tak. Rustik. Pasal saya lalu situ. Saya kalau LSD, saya lari situ. Pukul berapa? Tak, saya pernah lari paling awal sebab pukul 4. Sebab Antu dah tidur. Kan dia dah shift dah habis kan. Kalau paling jauh dia akan sampai ke Janda Baik punya signboard tu. Saya akan sampai situ. Lepas tu Patah Baik dapat lebih kurang 30 lebih lah. Kan? Road 68 dulu. Kita pergi ramai. Ramai-ramai apa? Lari ke? Bila starting ramai lah. Lepas tu tu event? No, LSD. Okay. Lepas tu dia solo kan. Yang kat Seleku kat kuil tu. Lepas kuil kan ada. Kuil pertama, kuil kedua? Yang balai poli lama tu. Balai poli masuk dalam tu. Kuil pertama, kuil kedua je? Kalau balai poli sama? Balai poli masuk dalam. Balai poli lama tu. First kuil. Kan? Yang dia punya ke dalam sikit. Kat situ lah. Kita kan jauh-jauh kan. Jauh-jauh yang tu yang tengok dekat apa? Dekat side mirror tu. Ada lah macam tu lah. Lepas tu runner kat depan. Kenapa aku takut lepas ni? Saya takut dah nak lari LSD pun ni kat situ. Ni mana ada? Banyak dah sekali. Lah kau situlah ramai orang buang anak. Serius lah? Wah, aku mungkin keturunan Wali Songo kot. Tak pernah jumpa benda-benda tu. Kan? Kau ada pendinding kau ni. Kau ada fortress. Sebab saya masuk event Rusty tu. Event tak ada apa. Tak, saya pernah lari juga LSD. Saya berapa kali dah lari sebab dulu. Sebab the reason saya masuk Route 68 sebabkan saya selalu lari kat situ time pagi. Tapi ada geng lah, sama 2-3 orang apa semua kan. Tapi cuma bila orang dah cakap sebenarnya ada event lah kat sini kan. Sebab saya kan start lari lewat juga 2023. Okay. Baru 3 tahun kan. Jadi orang cakap ni ada event ni best. Lepas tu bila saya tengok Acap pegang record tu, break record untuk 100 km kan. Sebab tu yang saya tahu. Lepas tu saya masuk the next year tu. Saya buat 50. Tapi betul lah. Dia punya 50 kan start pukul Kau apa tu? Pukul 12 ting. 12 pukul 1. Macam tu. Habis 1 tengah malam lah. Tapi waktu event dia vibe dia sebab dia lain lah. Dia lain, dia ramai. Kita kena waktu LSD lah. LSD sebab LSD kan dalam maybe you punya team dalam 5 orang, 6 orang. Lepas tu kita pace masing-masing jauh-jauh kan. Betul, tapi benda tu memang ikut. Seorang runner perempuan ikut balik rumah. Dia pergi dia jumpa Darushifa buang benda tu. Sampai kena pergi Darushifa. Benda tu ikut. Maybe dia suka perempuan tu. Kalau perempuan tu dah kahwin ataupun tak tahu, kita tak tahu. Benda tu apa?
Tak pasti juga yang tu. Tak pasti lah. Tak pasti. Tapi waktu tu memang Tapi benda tu mistik lah, bukan lelaki orang lah. bukan. Kalau lelaki orang tu memang kena pukul. Lelaki buat lawa sikit sebab saya pun seram sebenarnya. Tapi betul lah ikut. Yang tu itu first yang rasanya itu je kot yang dengar memang ikut. Itu je rasanya. Sebab banyak juga tau sebenarnya running community yang perempuan ramai-ramai lari dekat situ. Tapi diorang biasanya start lewat sikit 4 pagi. So mungkin 4 pagi selamat sikit lah. Abang masa tu buat pukul apa? 12 malam. Dah kenapa bang 12 malam juga yang kau pilih? Waktu tu tak tahu lah sebab apa. Tapi memang 12 malam. Wih, itu memang gelap bang. Sebab saya sendiri masa kira 12 malam, kalau katalah kan, saya dapat merasai waktu 12 malam tu memang gelap. Rasanya sebab kita target ni kot. Nasi lemak dekat Sempur Jana Baik, nasi lemak sambal hijau tu. Nasi lemak tu sedap kan? Rasanya sebab tu kot. Sebab saya lari Route 68 memang 12 malam. Betul bang. Harapkan lampu. Tapi kan biar hantu daripada anjing kat situ. Oh, itu betul lah Kan? Anjing tu lagi jahat kot. Anjing tu betul. Nak balik mucut tu. Betul. Tapi sekarang itu dah kurang. Sebab kan diorang kan dah banyak buat construction dekat Route 68 tu. Yang company pada buat yang ISRL jadi dah kurang sikit dah anjing-anjing kat situ. Bagus tu kalau boleh biar langsung tak ada. Dia sebenarnya nombor ranking nombor 1 bukan anjing bang. Betul? Monyet. Satu masalah hidup dia. Monyet banyak tu kat situ. Ada satu monyet yang besar tu. Kalau dekat yang jalan kanan tu ada satu yang yang batu-batu ni kan. Dia akan duduk kat situ. Kalau kita sorangan dia macam nak kacau. Ada saja. Kalau kita ramai dia tak kacau. Dia pandai, dia goyang sikit. Tapi malam saya monyet tak ada abang. Tapi so far saya kata saya pernah lalu kat Route 68 masa saya masuk event tu 50 km. Memang gelap betul bang. Tapi kan rasa Route 68 memang semua orang tahu rasanya. Ramai orang tahu kan. Semua tahu saya tak tahu. Saya tak tahu. Jalan tu memang ni lah. Jalan tu memang keras lah. Setiap tahun ada Jo. Jo pun tak nak beritahu saya. Hari ni dia cakap saja dengki kau. Dia tahu saya penakut. Dia tahu saya penakut, tak nak cerita benda tu. Saya Jo. Kan Route 68 memang ni lah. Last meninggal Chinese masuk dalam sungai tu. Ya. Ya, yang tak ada mati je. Ni Pang Ultra je. Cuma register Pang Ultra. Aku bagi 50%. Dalam misi kau promote teruk. Serius saya baru tahu. Tak, memang ada Route 68 tu dah lama. Dia event bukan event. Route tu cantik. Betul. Best lah. Best untuk lari. Tapi dalam event okey je. Vibe je meriah. Cantik. Tak ada apa setakat ni. Cuma bila kita LSD tu kita jauh-jauh kan. Seorang-seorang paling kuat pun 12 orang, 13 orang. Ada setengah tu pace laju-laju. Kita start pun macam-macam. Itu aku start pukul 12 malam. Cari penyakit lah. Yang betul lah. Tapi that's the reason tau kenapa saya masuk trail run. Sebab you boleh enjoy hutan tu dengan segala keperluan yang lengkap orang sediakan. Contohlah kan saya lari kat Kemensah 30 km. Kalau saya nak LSD saya tak boleh buat bang. Sebab 30 km bang tak ada CP bang. Ya betul. Memang tiba air sungai lah. Betul. Dekat Lebuk Tedung Lebuk Tedung tu. Memang kena ambil air yang belah kanan tu yang masuk dalam sikit yang orang jarang masuk tu kan. Betul. Memang kena ambil air kat situ lah. Iyalah. Lepas tu kena bawa makanan yang banyak 30 km. Memang tak boleh buat. Unless kalau buat looping, lepas tu datang balik ke Kebun Cik Mah, lepas tu refill, pusing balik. Tapi kalau masuk event Kemensah, you boleh buat 50 km. Siap kalau dapat jumpa MGP hutan tu, dia orang siap buat kopi. Sebab ni kita dalam event lain vibe dia. Betul. Lepas tu dalam event let's say kalau naik satu gunung lah. Tak payah gunung lah. Kemensah. Siapa je sanggup lari pusing seorang-seorang dalam tu? Tak berani. Kalau dalam event walaupun kita tahu jauh-jauh tak ada orang apa semua, kita berani je. Betul. Sebab di dalam event kan. So event punya vibe lain. Kita berani lah. Kita pun enjoy. Dan kebanyakan orang yang nak masuk trail ni, dia nak relax, nak release tension. Macam tu je. Bukan nak lari sangat pun. Lepas tu dalam trail pun banyak jalan je kan. Yang laju-laju lain lah cerita. Betul. Yang macam akulah. Macam saya lah. Aku jalan je baling itu kan 50 km finisher tanpa training. Belakang. Tak, kita jalan je. Memang tujuan tu untuk kita stress kerja kan. Betul. Nak enjoy. Sebab tu bila orang tanya saya, apa yang best masuk trail ni? Saya kata apa? Dia macam
kau pergi hiking tapi kau tak perlu bawa apa-apa. That means yelah setiap CP ada makanan, setiap CP ada air. Lepas tu kalau apa-apa berlaku injured, kau sakit ke apa ke, ada medik boleh tarik kau keluar. Kalau kau pergi hiking dengan komuniti kau ke apa ke, it's quite susah sikit sebab kau nak kena set dengan masa orang. Ada satu lagi kita masuk trail kan. Contoh kau ambil Nakawan trail kan. Siapa sanggup pergi Nakawan semata-mata untuk pergi bercuti? Tak ada kan. Kita pergi sana untuk enjoy. Jadi kita ada reason untuk pergi satu tempat tu. Contoh macam event aku Ulu Tembeling. Siapa nak datang Ulu Tembeling semata-mata untuk bercuti? Memang tak. Jadi sebab ada event tu, alang-alang. Betul. Alang-alang kita pergi trail. Macam aku cakap Nakawan ke jauh kan. Ulu Tembeling jauh. So kita pergi untuk release tension, untuk rehat. Semua hidup saya tak pernah pergi baling. Saya pergi baling sebabkan event baling. Kan? Macam tu lah. Macam tu aku cakap Nakawan, Hidden Village. Sama je. Macam UiTM lah. Tak trail pun UiTM Ultra. Apa je nak pusing-pusing banyak-banyak kali dalam tu. Waktu event je kita boleh relax, pusing-pusing dalam tu. Jumpa kawan. Jumpa Din. Kan? Din lah pandai-pandai. Hari ni call aku tak angkat. Tapi betul lah kan. Sebab macam contoh macam event luar lah. Abang pernah jumpa juga misi-misi kat event luar? Tak ada lah. Sebab jarang sangat masuk event luar. Dulu lah zaman-zaman bujang ni dah tutup bangka. Anak banyak. Sebab ya macam Rinjani kan. Kalau kita nak pergi Rinjani, kita kena at least 3 hari 4 malam saya dengar. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Tapi kalau you masuk event Rinjani, you boleh habiskan within one day lah. Betul lah. Ambil lah yang 35 lah. Bukan saya kata ambil 100 kau nak habis one day. Maksudnya you still can manage to finish lah. Sama gak macam pergi Bali. Berapa kali pergi Bali pun tak pernah naik pun Gunung Batur. Tapi sebabkan pergi BTR, event tu lah, dapat naik Gunung Batur. Kau tahu macam mana Gunung Batur tu? Dia ada reason untuk kita pergi satu tempat tu. Itu trail lah. Macam kalau kita cerita pasal event road ni, biasa kan. Macam trail lah. Nak kawan ke, baling ke kan. Even Merapu. Siapa je nak pergi Merapu hujung tahun? Setiap tahun. Kalau bukan ada event, tak ada kan. Merapu tu keras kat apa? No, I mean trail lah untuk kita enjoy. So itulah. Kita pergi satu tempat tu untuk kita enjoy. Alasan untuk kita pergi kat situ. Merapu, baling, nak kawan. Tapi kena persediaan. Maknanya dari segi persediaan, selain daripada persediaan luaran, dalaman pun kena jugalah. Masuk trailan. Kalau kita macam tak berani lah, jadi kita register yang pendek, 30, 25. Okay, tadi saya ingat abang cakap, especially perempuan. Dan perempuan yang senang kena histeria lah, gangguan lah apa. Especially kalau dia dalam keadaan tak suci. So macam mana kebarangkalian, apa yang dia perlu buat kalau kebarangkalian lah, kebetulan lah ketika race tu berlangsung, dia dalam keadaan tak suci tu lah kan. So apa persiapan dia sekurang-kurangnya? Susah tu, macam ustaz aku nak jawab. Perempuan Sebab biasanya benda ni kena kat perempuan. Yelah, tapi biasanya kalau setiap checkpoint tu kita ada sediakan lah. Rasanya semua event pun sama kan. Perempuan dia tahu dia kotor, dia akan standby. So dia tak boleh nak stop benda tu. Jadi dia tukarlah pad tu. Ada setengah perempuan tu dia tahu kan. Rasanya runner perempuan pun ramai dah tahu lah. Dia akan balut bersih-bersih, letak balik dalam bag dia lah. Dia yang jadi masalah apabila kau buang merata-rata. Dan apabila runner perempuan ni dia tak cukup berani. Biasanya runner perempuan yang daripada depan dia berani. Memang kering lah. Seorang pun seorang lah. Tapi dia berani. Kan? Benda ni akan terjadi sekiranya kita takut. Berani sangat pun tak boleh. Takut sangat pun tak boleh. Takut sangat dia akan jadi lemah semangat lah. Dia kena buat perangai. Nampak je, pergi mampu lah kau, aku nak lari. Kau tak tahu je. Okay. Macam perempuan ni, setengah runner perempuan yang aku kira kita panggil elite lah kan. Dia mungkin tukar pad dekat CP, dia balut balik bersih-bersih, tak dalam beg balik. Tak dalam beg lah. Dia bukan kira buang merata. Buang merata ni rasanya jarang kot kita jumpa. Sebab biasanya macam kita kontrol CP sekalipun, ada beberapa event kita kontrol CP, tak pernah lagi nampak benda-benda macam tu. Okay. Tadi abang ada cakap yang mana main kencing merata, berak merata kan. Itu jantan lah, lelaki. Itu lelaki lah. Sebab saya pun 2-3 kali kat bang. Nasib baik, sebab tu saya selalu amalkan bawa wet tissue. Wet tissue kan? Saya bawa wet tissue. Banyak saya bawa. Sebab saya jenis tak boleh, takut
melecet kalau tak bersih. Jadi macam tu macam abang kata jangan merata. Tapi nak tak merata tu kat mana? Bukannya ada tulis boleh buang di sini. Bukan dia ada tulis. Yelah dia kalau macam kita orang Melayu ni, kau jangan kencing kat busut. Kan bentan kau. Okey, betul. Kan? Kau pernah kencing kat busut? Tak pernah kan? Pernah kat busut? Busuk semut Busut kau tahu busut? Yelah macam macam kan. Kau check bentan ke tak bentan? Mungkin kebetulan okey kot. Tapi biasanya lah kalau akulah trail, aku tak kencing merata lah. Bukanlah tak kencing merata jugalah. Tapi kita tengok lah. Okay, tu saya kata tak kencing merata, tak buang air besar merata. Apa justifikasi ataupun statement tak merata tu? Sebab hutan tu besar bang. Mana saya tahu kalau abang kata kalau pokok ni merata, ini tak merata. Yelah dia secara adabnya lah, maknanya adab untuk mengelakkan daripada gangguan mistik ni kat mana sebenarnya sesuai. Kalau aku cerita pasal diri aku lah kan. Kalau kita nak, aku janganlah berak dekat hutan. Kalau kencing lah. Event bang. Woi ke? Kalau yang mana 50 ke 100 lah. Woi. Tak pernah lagi aku rasa macam tu. Pernah ke? Tak pernah rasanya. Kalau kencing ni memang kita off pada kos kan. Right? Masuk dalam sikit. Aku tengok. Biasa aku elakkan daripada busut ke. Busut lah. Busut. Lepas tu kalau tengok lah. Kita tengok tempat-tempat. Kalau buang air besar? Aku pernah ke? Tak pernah rasanya. Macam tak pernah. Kalau besar elak daripada buang kat mana? Kalau ada sungai, buang dalam sungai. Buang dalam sungai tu yang terbagusnya. Buang dalam sungai. Orang kata jangan buang dalam sungai. Tak. Aku duduk kat Ulu Tembeling. Sungai besar sungai kat Ulu Tembeling. Memang orang teman dulu kalau arwah nenek aku cakap, Tok sakit perut, kau berak dalam sungai. Benda tu mengalir. Ikan makan. Kecuali dah tak ada pilihan dah. Dah tak ada pilihan, kau pergi masuk dalam sikit, kau tengok yang agak-agak okey, kau korek lah, jangan kau biar je. Korek dah sikit, buang tanam balik. Kau biar je, mana mau. Itu yang orang tu jauh. Kau celaka tu, kau berak dekat tempat tinggal aku. Kan. Buang lah kita. Ni lah sikit kan. Korek. Lepas tu tanam balik. Wet tissue kau pun kau jangan berkata-kata wet tissue, tanam. Sekejap, saya lupa sebab. Saya ada satu bag zip yang saya buang semua benda yang tak diperlukan. Contoh macam bekas gel. Saya macam contoh kita naik tahan kan buat tisu apa semua tu kan. Long kira balik kan. Bila turun balik tu kan tengok balik apa yang kita bawa apa semua kan. Benda tu kena jagalah juga. Dia biasa budak-budak hikers ni dia faham sikit lah benda tu. Pasal diorang bila menaik gunung-gunung, diorang kena betul. jot down apa diorang bawa. Tapi rasanya trail runner kat Malaysia pun okey kot. Dia tak semua. Mungkin daripada 100 ada yang 30 yang bukanlah dia tak tahu. Dia mungkin kita snuzon lah. Macam tak sempat lah. Buang kata. Ataupun terlupa. Tapi untuk rekod dekat Malaysia, yang abang pernah kawan dengan banyak organizer RD, technical director untuk event semua, apa kes mistik yang paling kita boleh kata paling berat lah? Tu lah. Yang hilang tu. Acap tu. Itu benda tu macam di luar jangkaan lah. Di luar nurul orang kata. Yelah sebab sampai sekarang diorang tak jumpa lagi. Itulah yang paling mana ada kita dengar event lain yang adalah runner up nampak itu je lah. Tapi itu yang paling scary lah. Paling scary lah. Macam kes apa Hasan Ayat tu hilang kat apa Yong Yap kan. Yong Yap kat mana? Hasan Ayat kan. Hilang kat tu kan. Hilang. Bila melibatkan kes hilang ni berat lah. Sebab dia tak ada apa-apa. Tak ada jejak apa semua. Tak ada jejak kan. apa lah. So dia kalau kat Malaysia ni kes acap tu paling gone case lah. Hilang kan. Baik kau nampak hantu daripada kau hilang. Betul tak? Betul tak? Kita lari-larian. Baik ada Pontianak kat situ. Daripada kau lari-lari tak tahu apa tiba-tiba hilang. Yelah mana kata kes macam tu. Kalau macam kita kan, macam akulah. Bila kita buat event, aku rela runner marah aku. Oi kau bagi road nampak bersepah-sepah iblis Pontianak apa semua. Itu aku boleh terima. Tapi aku minta jauh lah. Tiba-tiba dengan buat event, runner ku hilang lah. Mana doa apa kau nak baca? Betul juga. Kan? Runner hilang. Kalau kau runner nampak Pontianak, kau boleh baca ayat kursi. Boleh baca tabat yadah. Kan? Tiba-tiba runner hilang. Nampak Pontianak, ya boleh baca. Runner hilang, kau nak baca doa apa? Kalau selain pada kes acap, yang paling heavy sekali. Apa? Ada lah. Itu pun tak ada apa sangat. Dia cuma macam runner DNF sebab nampak
Langsung dapat Pontianak dah. DNF. Rana sanggup DNF sebab tak berani. Itu je lah. Oh, tu je lah. Tak berani Tapi nak so naik far, bukit ni patah balik. Kita boleh katakan walaupun hutan-hutan trail kat Malaysia ni keras, tapi so far Alhamdulillah tak ada lagi kes-kes yang Dia mungkin sebab runner tu sendiri. Runner Malaysia kan dia faham. Kau tahu kau masuk kat situ macam mana dia punya. Betul, majoriti pun beragama Islam. Tahu doa-doa apa yang nak dibaca. Paling kurang pun kalau goyang sangat pun boleh baca doa makan. Betul. Ada juga doa dia betul bismillah kan. Tabat yada. Tak jadi. Kan. Aduh bang. So itulah dia cerita-cerita mistik yang ada dekat trail lah. Yes. So banyak ada 2-3 orang DM, kau cerita lah sikit cerita mistik. Sebab even saya pun mak saya pun, kau lahir pukul 2 pagi dalam hutan baling. Kan? So, kau tak takut ke kan? Dia stigma kan. Kita kalau macam hutan tengah malam, apa yang di dalam tu? Betul. Kan? Jadi benda-benda macam tu lah yang buatkan orang kadang-kadang. Saya ada baca kat thread. Dia kata apa? Saya ingat perempuan lah post. Dia kata dia nak sangat pergi event trail, tapi dia takut sebab event trail kebanyakannya buat waktu malam. Yelah, mana ada 50 km yang ada ke Mensah lah. Dia start pagi, habis sebelum malam. Sungai Menjala pun sama kan, siang. Sungai Menjala siang. Yang mana 50 km. Tapi kalau dah main 50 km macam Pahang Iko tak kan? Pahang Iko kita Abang punya Pahang Atra tak kan? Pahang Atra kita road tak ada apa. Tak ada hantu, tak apa. Kan, jadi ada orang cakap benda macam tu lah. Ada orang tanya. So one of the, since aku tak sempat nak balas lah. So tapi kalau dia tengok podcast ni, sebenarnya one of the way is always tagging lah dengan kawan yang sama pace. Dan kalau boleh jangan harapkan dapat tagging kat dalam tu. Betul, kalau boleh tagging daripada awal. Mana register event sama-sama, ajak kawan-kawan. Okay, kita gerak 3 orang, kita gerak 4 orang. Especially perempuan lah. Dan kalau sebetul-betulnya kita tahu diri kita lah. Walaupun teringin, tapi kita tahu diri kita ni tak mampu. Tak payahlah. Sebab saya ada satu pergi event trail dekat mana tak, saya tak ingat lah sebab benda tahun lepas dalam hutan, perempuan tu nangis. Saya kata, kenapa nangis? Dia kata dia penat, dia tak larat, CP jauh lagi. Itu saya macam, alah, nak teman dia, aku pun nak ke depan ni. Dia tapi sebenarnya kita nak register satu event ni, road ke trail ke kan, kita tahu diri kita macam mana lah. Jangan ikut kawan-kawan. Kadang-kadang kita kawan dengan, contohlah kawan dengan Hasari, dia finish berapa kali, aku finish berapa kali, tak nak aku ikut dia. Macam tu. Kita tahu kan, kita tahu kemampuan diri kita. Jangan nanti kawan-kawan kau masuk 100, kau pun masuk 100. End up kau tercicir tu, kau menangis seorang-seorang. Tak boleh lah. Betul lu. Sebab tu yang saya ajak kawan saya Peng tu tag saya dengan 100 km. Sebab saya fikir, kalau baling 12 jam tau gelap, 8 malam 6 pagi. Betul. Sebab kita start petang 7 malam dah gelap kat hutan tu. Dia tengok orang. Macam aku sanggup register event yang ada hantu daripada aku register event banyak anjing. Betul. Kita tengok diri kita. Aku takut anjing. Aku sanggup DNF sebab anjing. Aku lari kat Sungkai dulu. Lagi-lagi ada anjing kat depan. Aku stop. Aku tunggu orang belakang. Lepas tu ada seorang Kak Ji. Kenapa Zul? Anjing. Loh, dia kata takut anjing. Takut. Lagi dengan dia. Lepas tu dah tinggalkan dia. Nampak bang, Tuhan tu adil bang. Dia tahu saya takut hantu bang. Saya tak takut anjing. Maha adil. Tuhan tu maha adil. Abang walaupun nampak senampak sini, anjing abang takut. 1-0 tu bagi aku Tengok saya, anjing. Hari tu anjing Bukit Dinding ikut saya pergi sampai KL. Dahsyat kau Doa apa kau pakai? Tak ada doa. Bagi makanan je. Saya risau gak anjing tu. Dia ikut saya daripada Bukit Dinding. Saya rasa nak buat 30 km KL sampai KL. Dia ikut sampai KLCC bang. Sampai KLCC dia berhenti. Abang tu kenapa? Traffic light? Tak. Betul? Sampai depan apa yang dulu kelab malam sekarang di kedai makan tu, Mamak tu. Pelita. Sampai pelita dia berhenti. Oi. Abang tu kenapa? Sebab nampak cinggih ada anjing betina. Dah tak ikut dah saya. Betul lah kata. Ada 3 benda tak ada percaya. Kereta api, cinggih, satu lagi apa? Asal kereta api bang? Hindustan, kereta api. Nipu semua tu. Tak tepati masa. Tak tepati masa kan. Tapi tu ada. Okay bang, thank you so much bang for coming. Walaupun cerita ni sebenarnya seram.
Tapi sebab abang cerita dia kelakar lah. Macam tak seram je kan? Tak, saya nak bagi tahu. Ada orang tanya saya benda-benda mistik. Saya tak boleh cakap atas kapasiti saya. Sebab saya sendiri pun tak pernah nampak. Saya sendiri pun tak pernah alami. Dan saya sendiri pun tak pernah berada dalam keadaan yang mencemaskan disebabkan situasi mistik. Betul. Jadi nak mencari orang yang benda macam ni, kebiasaannya orang yang akan buat event. Maknanya RD, technical director ataupun event organizer. Dan benda ni juga boleh berlaku kepada sesiapa. Sebab tu saya panggil abang. Abang cerita tadi kan, kalau perempuan bawa tag along kawan, kalau kata dalam keadaan tak suci, bawa lah beg ekstra plastik untuk simpan benda-benda yang tak diperlukan tu. Betul. Jangan campak merata. Untuk lelaki pun sama, jangan kencing merata. Sebab benda macam ni nampak macam general, tapi sebenarnya tak semua orang sedar. Unless kalau trail runner tu memang dah get involved dengan running lama, dah masuk hikers. Biasanya hikers kan, diorang tahulah kan. Betul. Tapi tak semua orang tahu. Sebab tu saya bawakan topik ni lah. Walaupun sebenarnya saya pun seram kan nak cerita panjang-panjang kan. Sebenarnya ada abang cerita lagi kat tadi masa sebelum kita orang start. Tapi saya pun ada benda yang kita tak boleh nak ceritakan kat public lah. Tak boleh. Kan takut nanti tiba-tiba kali ni punya ni Joe tulis 18 PL. Dahsyat kan? Bahaya kan? Joe ada mention 18 tahun ke atas. Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang apa-apa tindakan yang berlaku selepas melihat podcast ini. Sudah kan. Tapi apa pun guys, macam saya kata tadi, benda ni kita kena percaya. Walaupun pernah berlaku ke tak pernah berlaku kita ke, kita ambil yang abang punya cerita ni sebagai iktibar lah kira. Pedoman. Panduan dan pedoman. Panduan lah. Jangan ada pula kecam. Abang ni ya je. Masuk trail dulu. Event, register event yang pukul 12, 2 pagi lari. Kau akan faham. Sebab saya sendiri pun masuk dalam hutan kan. Pernah sekali lampu atau padam kan. Bila tutup kan. Ush. Daripada padam? Tak, saya try padam. Saya try padam, saya nak rasa nikmat dalam hutan. Pukul 2 pagi, saya try tutup. Betul gelap bang. Nikmat ke tak nikmat? Angkat tangan sendiri pun tak nampak tangan. Saya percaya lah, kita tak pernah rasa kan benda-benda tu. Berapa orang je yang pernah masuk dalam hutan 2 pagi untuk rasa benda tu. Jadi saya cubalah nak merasainya. Saya tutup lampu. Ush, gelap. Terus saya kata, Peng. Pakai kawan lah. Saya rasa macam, betul gelap. Jadi benda-benda macam ni jangan bawa main lah. Jangan terlalu, macam tadi, jangan terlalu tunjuk berani. Jangan cakap bukan-bukan. Just finish the race. Enjoy the race. And enjoy the nature lah. Betul. Itu paling penting. Sebab tak ramai orang dapat menikmati macam kita menikmati lah. Even kalau hikers pun kita boleh kan. Macam you naik Nuang ke apa ke gunung-gunung semua kan malam kan diorang akan. Sekarang ada MGP lah. MGP akan pasang macam malam akan berkemah kan. You tak bergerak kan. Biasanya kalau kita lah kan, time kita cuba elakkan bergerak waktu maghrib lah. Bila maghrib tu kita stop dulu kan. Biasa maghrib kita stop dulu. Tapi kalau event trail tak bang. Mana ada saya baling pukul 4 mana ada. Kalau aku. Yelah, kalau maksud aku saya. Kalau aku. Biasanya kalau time lari memang runner tu dilanggar je. Kan. Kalau macam aku biasa azan maghrib aku stop dulu. Tapi kalau macam event, kalau hikers malam pun tak gerak kan. Tak. Jadi event trail je yang kita boleh merasa kenikmatan bergerak pada waktu malam. Malam biasa kalau hikers sebab dia lebih santai. Dia stop untuk camping. Stop camping kan, makan-makan semua kan. Tapi untuk trail runner tak. Macam Route 68 pukul 12 50 km baru start. Betul. Malam tak ada. Dia sebab event untuk race. Kan. Transrunning pun malam kan. Malam kan Transrunning kan. Jadi kebanyakannya event tu korang cuba menikmati malam dalam hutan tanpa perlu berkemah. Macam seram bunyi dia kan. Betul. Sebab benda ni saya memang kadang suruh tau. Macam sebab banyak je orang cakap, aku pun pernah pergi camping lah waktu malam. Lain bro. Tak sama. Camping, camping tu, ubun api. Camping kita stay put dalam kosan. Tapi yang train ni kita moving. Dan kita lalu setiap pelusuk-pelusuk. Itu the beauty of the trail. Walaupun lalu dekat pokok sawit tu, ini bukan hutan tapi seram. Kan malam. Dekat baling kan. Baling. Okay guys, sampai di saja cerita mistik. Thank you Abang Zul datang. Dan thank you for sharing. Dan jangan lupa Abang Zul pun ada event yang berlangsung. Korang boleh follow dia punya Instagram. Yang paling latest adalah Pang Ultra lah. So next event ada bang? Ada bulan 12 kita ada Perak Endurance. Dan dalam platform kita dah open untuk selama Ultra trail lah kali ni. Selama Ultra tu untuk tahun ni ke tahun depan? Tahun depan selama Ultra. Tapi kita dah open. Selama Ultra akan berlangsung 1 hari bulan 2. 1 bulan. Sebelum bulan puasa. Yes. That's a good event juga nak masuk. Lepas tu kita ada kita punya killer event. Bukan killer lah, kita punya event betul-betul enjoy. Baby lah.
Hidden Village Trail. Itu memang kita panggil runner untuk enjoy. Makan raya. Hidden Village Trail. Kat mana tu? Hulu Tembeling. Yang abang cakap tadi nak masuk tu. First edition kita belajar patin, tempoyak dengan remang. Second edition kita buat kambing golek. Third edition kita tumbang kerbau seekor. Next edition kita tak tahu apa yang kita belanja. Okey. Itu Itu KM ada? Itu kita ada 50, 30, 10. Tahun depan bulan apa? Bulan 4. Bulan betul lepas raya. Minggu terakhir raya. Minggu terakhir raya. So yang selama Ultra 1 dari bulan 2. 1 bulan 2 sebelum bulan puasa. Yes. So nanti aku akan sharekan abang ni punya link untuk event abang, which is abang punya website, so korang boleh tengok. Sebab bagus sebenarnya, sebab boleh korang buat korang punya trail before puasa. Sebab lepas dah puasa nanti fitness dah drop. Jadi better tekan-tekan sikit kan. Start sebelum puasa kita layan selama Ultra Trail. Ada 60 km maksimum lah. 60, 30, 15 dan fun run lah. Lepas raya tengah gemuk-gemuk ni kita layan Hidden Village. InsyaAllah cantik. Dua-dua tempat tu event kita pilih pelusuk-pelusuk kampung-kampung insyaAllah. Sebagai anak orang Felda dia tahu mana pelusuk tu. Saya tak tahu sangat. Okay guys, kita jumpa di episod seterusnya. Thank you so much for supporting Sport Edit Podcast. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, korang boleh tanya di ruang komen. Dan aku harap korang enjoy untuk episod kali ni. Kita out sikit daripada running, kita out sikit daripada trail, kita topik yang sahaja santai sikit. Sebab santai-santai bang, sebab dah nak KLSCM ni. Jadi saya nak bagi diorang tenang-tenang. Jangan kancung-kancung. Relax, tenang-tenang. Tenang-tenang. Dah nak KLSCM, dah nak MUT. MUT. Jadi saya tak nak diorang pressure. Okay guys, kita jumpa di episod seterusnya. Ciao.